What's up guys, selamat datang kat Azim Boss Channel. Okay, untuk video kali ni aku nak tunjuk cara guna LiPo balance charger daripada iMac Basic. Sebelum ni aku dah buat video. Kali ni aku nak buat video yang paling cepat. Kalau korang dah ada iMac Basic ni, tak tahu nak guna, inilah dia caranya. Okay, first kali kita kena tengok jenis bateri kita. Macam ni, LiPo 3S. Bateri ni pun dah tak nampak sangat dah. LiPo 3S 2200 mAh. Itu je yang kita perlukan. Macam ni 3S juga, sebab ni 9.1 volt. 3S 4200 mAh. Okay, 9.1 volt 3S 4200 mAh. Okay, macam ni 3S, ini paling jelas lah. 3S 5500 mAh. Okay, nak guna dia simple je. First kali kita cocok dulu. Contoh aku nak charge 2200 mAh. Okay, 2200 mAh. Kita cocokkan bagi konektor ni dekat 3S. Okay, kat sini. Okay, sambungkan konektor. So, dekat skrin ni, ambil LiPo bateri, start. Lepas tu, untuk charge ni, kita ambil balance. LiPo balance. Okay, kat sini. Okay, kalau contoh lah, dia 1.6 je contoh kat sini. Kita upkan dia kepada 2.2M. Disebabkan kita punya mah ni 2200, so kita set 2.2M. Lepas tu tekan start sekali. Yang ni kita tukar kepada 3S. Okay, kalau boleh tengok 3S, tekan lama-lama. Okay, kalau connection kita cun, dia akan ok lah, confirm. Tekan start balik. Okay, dia charge lah. So nak tengok setiap sel, tekan sini. Setiap sel 3.49, 3.50. So dia tengah charge lah ni. Bila dia penuh, dia akan pergi ke 4.2 volt. So simple lah. Contoh kalau bateri 5500, konsep pada 5.5M. Kalau bateri 4200, 4.2M. Macam tu je lah. So nak beli LiPo balance charger ni, boleh tekan aku punya link dekat description. Lepas tu aku akan tag produk lah. Okay, jumpa dekat next video. Bye bye.